Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adlin Baki bin Azhar daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Persembahan ini adalah bagi tugasan kursus PSBK 1143 Asas Seni Digital yang memfokuskan kepada dua topik utama iaitu tipografi digital dan konsep reka letak digital berdasarkan pendekatan Casper. Melalui pembentangan ini, saya akan menerangkan konsep tipografi, jenis tipografi serta bagaimana tipografi dan reka letak digunakan dalam penghasilan reka bentuk seni digital menggunakan aplikasi IR40. Antara objektif pembentangan ini ialah menjelaskan pengenalan dan konsep tipografi digital, mengenal pasti jenis tipografi seperti serif dan sans serif, menerangkan konsep reka letak dalam seni digital serta menghuraikan ciri reka letak berasaskan pendekatan Casper. Tipografi digital merujuk kepada seni dan teknik menyusun huruf bagi menghasilkan komunikasi visual yang jelas dan menarik menggunakan teknologi digital. Dalam reka bentuk digital, tipografi memainkan peranan penting kerana ia bukan sahaja menyampaikan maklumat tetapi juga membantu mewujudkan identiti visual serta meningkatkan estetika sesuatu reka bentuk. Contohnya, tipografi digunakan dalam poster digital, laman web, media sosial dan persembahan multimedia. Secara asasnya, tipografi boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Namun, dua jenis utama ialah serif dan sans serif. Tipografi serif ialah jenis huruf yang mempunyai garis kecil atau hiasan di hujung setiap huruf. Contoh tipografi serif termasuk Times New Roman dan Garaman. Jenis huruf ini sering digunakan dalam bahan bacaan seperti buku dan majalah kerana ia membantu meningkatkan keboleh bacaan bagi teks yang panjang. Sans serif pula merupakan jenis huruf yang tidak mempunyai hiasan di hujung huruf. Contoh tipografi ialah Arial, Helvetica dan Calibri. Jenis huruf ini sering digunakan dalam reka bentuk digital kerana bentuknya yang ringkas, moden dan mudah dibaca pada skrin. Dalam seni digital, tipografi bukan sekadar teks tetapi juga elemen visual yang penting. Pemilihan tipografi yang sesuai dapat membantu menyampaikan mesej dengan lebih berkesan serta memberikan identiti kepada sesuatu reka bentuk. Contohnya, dalam poster digital, pemilihan tipografi yang sesuai dapat menarik perhatian audiens. Dalam era revolusi industri 4.0, penghasilan tipografi banyak menggunakan aplikasi seperti Canva, Adobe Illustrator dan Photoshop. Aplikasi ini membolehkan mereka menghasilkan reka bentuk tipografi secara kreatif melalui penggunaan pelbagai font, warna dan kesan visual. Reka letak digital merujuk kepada susunan elemen visual seperti teks, imej, grafik dalam sesuatu reka bentuk bagi menghasilkan komposisi yang seimbang dan menarik. Reka letak yang baik dapat membantu audiens memahami maklumat dengan lebih mudah. Secara umumnya, reka letak ialah proses menyusun elemen visual secara sistematik bagi menghasilkan komunikasi visual yang jelas dan lebih berkesan. Dalam reka bentuk digital, terdapat satu pendekatan penting yang dikenali sebagai Casper. Pendekatan ini digunakan bagi menghasilkan reka letak yang lebih tersusun, menarik dan mudah difahami. Kontras merujuk kepada perbezaan antara elemen visual seperti warna, saiz atau bentuk. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian audiens terhadap maklumat penting dalam reka bentuk. Seterusnya ialah alignment. Alignment merujuk kepada penyusunan elemen secara teratur supaya reka bentuk kelihatan kemas dan profesional. Simplicity bermaksud reka bentuk yang ringkas dan tidak terlalu syarat dengan elemen visual. Reka bentuk yang mudah membantu audiens memahami maklumat dengan lebih cepat. Proximity bermaksud elemen yang berkaitan. Perlu diletakkan berdekatan antara satu sama lain supaya maklumat lebih mudah difahami. Emphasis pula merujuk kepada penekanan terhadap elemen penting dalam reka bentuk supaya perhatian audiens tertepu kepada maklumat-maklumat utama. Repetition ialah pengulangan elemen seperti warna, bentuk atau tipografi bagi mewujudkan keseragaman dan identiti visual dalam reka bentuk. Dalam seni digital, reka letak yang baik memerlukan gabungan antara tipografi, imej dan warna yang sesuai. Dengan menggunakan prinsip Casper, sesuatu reka bentuk dapat dihasilkan secara lebih tersusun, menarik dan mudah difahami. Sesi apresiasi merupakan proses menilai dan menghargai sesuatu karya seni digital. Melalui sesi ini, kita dapat memahami konsep, teknik serta kreativiti yang digunakan dalam sesuatu reka bentuk. Kesimpulannya,
Tipografi dan reka letak merupakan elemen penting dalam penghasilan reka bentuk seni digital. Penggunaan prinsip Casper membantu menghasilkan reka bentuk yang lebih sistematik, menarik dan berkesan dalam menyampaikan maklumat. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih.